Seperti yang anda semua dah lihat, spy shot untuk Proton Saga 2025 telah pun mula viral di media sosial. Kalau kita lihat gambar-gambar spy shot yang kita ada ni, memang dah nampaklah kereta ni memang totally baharu. Memang design dia dah lain, lepas tu interior dia pun dah berbeza. Memang macam-macam perkara yang baharu kita boleh nampaklah dekat Saga MC3 2025 ini. Dan sebenarnya ada banyak lagi benda yang mungkin korang terlepas pandang pada leak-leak Saga ini. Jadi hari ni kita nak cerita tentang Proton Saga 2025. Ini mungkin perkara yang korang kena tahu sebelum anda nak beli kereta ni nanti. So jangan lupa klik button like and subscribe channel saya sekarang. Let's go. Top 3 kenapa korang kena pilih Renew & Go dari CommAsia. Kalau korang tengah cari cara nak guna phone baru tapi tak nak ikat leher korang dengan hutang, tengok video ni sampai habis. So, ini adalah top 3 kenapa korang kena pilih Renew & Go dari CommAsia. First thing first, bayaran bulanan yang sangat-sangat rendah. Korang bayangkan, korang boleh beli iPhone 13 or maybe 14 or 15 daripada RM99 sahaja sebulan tau. Tak payah nak bayar lump sum and tak payah nak pecah tabung ayam korang tu. Boleh simpan duit and lebih menyenangkan. Yang kedua, flexibility. So, bayangkan lepas 12 bulan korang guna phone daripada Renew & Go, korang ada option untuk upgrade ke phone baru ataupun tukar kepada model yang lebih korang berkenan. But imagine, korang boleh flex dekat saudara mara korang, tiap tahun korang pakai phone baru tau. Nice. Last but not least, CommAsia akan bagi waranti 36 bulan. Korang tak salah dengar tau. CommAsia akan bagi waranti 36 bulan untuk semua phone Renew & Go. Zero problem. So guys, tunggu apa lagi? Kalau korang memang tengah plan nak upgrade kepada phone baru, apa kata korang apply je dekat Renew & Go di website comasia.my sekarang. Tahun ini, tahun 2025, Proton akan melancarkan sebuah kereta serba baharu iaitu Proton Saga 2025. Proton Saga kali ini boleh dikatakan sebagai model kereta yang hampir ataupun boleh gelar juga dia sebagai the all new Proton Saga sebab memang ada banyak perubahan, memang ada banyak heavy change daripada segi dia punya design dan juga ada beberapa perkara daripada segi spesifikasi dia yang memang dah totally berbeza sehingga kan kereta ni dah tak boleh nak cakap dia sebagai kereta segmen A lagi. Dia dah jadi macam kereta segmen B. Which is kalau korang tengok daripada segi design hadapan dia dekat sini, korang boleh nampak lah perubahan yang paling besar adalah daripada lampu halogen kuning yang memang kita dah lali tengok tu, sampailah sekarang ni dia dah tukar kepada lampu LED projector yang serba baharu. Dan kalau kita lihat design lampu Saga baru ni, ada yang kata nampak macam lampu Pro 2 Azia. Cuma ini adalah lampu Azia versi smoke sikit. Dia ada elemen gelap-gelap macam tu kan. Kalau Azia dia clear. Di mana dalam lampu ni adalah LED projector dengan datang sekali dengan DRL sekali yang bersambung dengan grill Ethereal Bow serba baharu bagi Proton Saga 2025. Dan cakap pasal grill, ini adalah perkara yang paling besar, paling highlight, paling lebar, paling semuanya dekat kereta ni. Di mana kalau kita lihat dia punya grill dia dah macam seolah-olah Proton X90. Dengan rekaan Infinite Weave serba baharu yang ala-ala diamond dan juga Ethereal Bow dia yang memang dah makin lebar, makin besar, makin menyerlah jugalah kalau kita pandang daripada jauh. Dan sebenarnya kalau korang pandang betul-betul dekat dalam gambar ini juga, kita boleh nampak penggunaan tayar yang akan dipakai pada Saga ni. Ini adalah rim Saga standard di mana rim ini bersaiz 14 inci. Jadi mungkin gambar yang leak ataupun gambar yang tengah viral ni sebenarnya adalah Proton Saga variant standard. So, kita tak tahu kalau standard pun dah macam ni. Kalau yang premium, yang flagship, itu kita tak tahulah apa dia punya penambahan daripada segi aksesoris di bahagian luar. Well, bukan itu sahaja, kita juga dapat leak untuk bahagian dalaman Saga baharu ni, di mana dalam ni memang serba baharu. Contohnya sekarang dia dah pakai steering jenis button flat macam Proton S70, Proton X50, nampak lagi sporty lah kan, dengan ada button-button yang memang berbagai-bagai dekat situ. Tapi sebenarnya perkara yang paling menyerlah yang korang boleh nampak dekat bahagian dashboard dia adalah dia punya meter dan juga infotainment screen yang sekarang ni dah bersambung di antara kedua-duanya. So bila size screen dia dah makin besar ni, hopefully sekarang Saga dah adalah built-in sekali dengan Android Auto and also Apple CarPlay. Sebab kalau benda-benda ni ada dekat Saga, rasanya ini akan jadi added value untuk dia lawan dengan Pro 2 Beza.
Dashboard dia dah jenis berlayer-layer dengan ada weave ataupun macam bubbles bunyi elemen lah dekat tengah tu. Tu mengingatkan saya dengan Dongfeng Box yang pernah kita review hari tu. So benda-benda macam ni saya pasti dia punya material dia mestilah just hard plastik biasa sahaja, mesti tak ada soft touch ke ataupun leather wrap ke. Saya rasa tak ada sebab ini adalah kereta bajet. Oh ya, mungkin benda ni ada orang perasan, ada orang tak perasan, which is kalau kita zoom sikit dekat dia punya cermin pandang belakang, dekat bahagian belakang tu ada macam satu kotak hitam kan. Dekat situlah terletaknya dia punya ADAS system. Yes, Saga baharu akan datang dengan ADAS ataupun Advanced Driver Assistance System. Cuma kita tak tahu lagi adakah Saga akan dapat fully ADAS ataupun just the basic ADAS sahaja. But kalau hanya dapat basic ADAS macam yang ada pada Pro 2 Azia tu pun sebenarnya dah cukup baik dah. Sebab kereta ni pun adalah kereta bajet. So kita tak boleh nak expect ada full ADAS siap dengan ACC ke apa semua tu. Tak payahlah. Tapi just basic ADAS pun sebenarnya dah cukup untuk model entry level daripada Proton ni. Daripada segi bahagian tepi ataupun bahagian belakang dia, kita masih lagi belum ada image yang leak. Tapi berdasarkan spy shot yang dengan camouflage ni, kita boleh nampak lah dekat bahagian belakang dia tu mungkin ada perubahan sikit daripada segi lampu dia yang lebih tirus dan lebih memanjang seolah-olah Proton S70. Dan daripada segi sizing untuk Proton Saga ni sebenarnya sekali imbas dia adalah sama saja dengan Saga sebelum ni. Sebab dia punya upper roof dia tu, design dia masih lagi sama dengan Saga hari ini. Sebab itulah sampai sekarang kita pun tak sure adakah ini Saga facelift ataupun Saga all new. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab difahamkan walaupun Proton Saga ni menggunakan platform yang sama, iaitu platform Proton Savvy yang datang daripada 20 tahun lepas. Yes, betul. Platform 20 tahun. Cumanya sekarang ni Proton dah improve platform ni di mana dia telah pun tambah baik daripada segi dia punya structure of the chassis, di mana sekarang ni dia lebih rigid, dia lebih kukuh, dan sekarang ni platform tu diberi nama sebagai AMA01. Di mana dengan improvement daripada Proton dan Geely terhadap platform AMA01 ni, kita boleh kata bahawa in terms of safety, in terms of handling and also stability untuk Saga MC3 ataupun Saga 2025 ni akan jauh lebih baik lagi daripada model yang kita ada hari ini. So bayangkan kalau Saga yang sekarang ni pun dah sedap nak bawa, Saga yang akan datang yang lebih stable, handling lebih precise, wow, itu memang satu up level yang lagi better. Sebab apa? Sebab satu lagi perkara adalah daripada segi enjin dia serba baharu. Satu sebab yang saya kata Saga ni bukanlah Saga facelift ataupun heavy facelift, dia dah boleh dikatakan sebagai G4 of the Saga, di mana ini adalah kereta yang dah datang dengan enjin baharu, iaitu enjin segmen B 1.5 liter 4 cylinder, di mana dia boleh menghasilkan 110 horsepower dan 136 Nm of torque. Sebagai perbandingan, Proton Saga hari ini menggunakan enjin 1.3 liter 4 cylinder Campro, di mana enjin tu boleh menghasilkan sekadar 94 horsepower dan 120 Nm of torque. So kalau boleh nampak dekat sini, memang ada perbezaan yang agak ketara antara enjin 1.5 dan enjin 1.3 Saga baharu ini. Jadi dengan kemasukan enjin Geely yang baru ni, memang bertambah power lah Saga. So dengan ini, bye-bye Beza. Bye-bye Beza pun bye-bye juga. Tapi dekat sini kita ada dua rumours yang tak sedap sikit nak dengar, di mana untuk kedua-dua rumours ini adalah berkaitan dengan dia punya gearbox. Iaitu rumours yang pertama, ada sumber yang sahih mengatakan bahawa Proton akan menggunakan gearbox CVT untuk Proton Saga 2025. Dan perkara yang lebih membanggakan lagi dengan gearbox CVT ni adalah dia datang daripada Punch. Yes, manufacturer yang penuh kontroversi dengan Proton. Memang CVT Punch ni adalah satu perkara yang menjadi traumatized kepada pengguna-pengguna Proton. Bukanlah semua, tapi sesetengah sebegitu. Tapi katanya untuk menyedapkan hati, Saga kali ini dia akan dapat versi CVT yang upgrade, yang dikatakan nama dia adalah CVT 2 Plus daripada Punch. So kita pun tak sure lagi macam mana dengan transmission CVT 2 Plus ni yang dipadankan dengan Saga baharu, macam mana dari segi dia punya ketahanan dia, reliability dia, apa semua, performance dia. Kita tak sure lagi macam mana. So mungkin bukan fully bye-bye dekat Beza kot. Tapi ada juga lagi satu rumours yang mungkin boleh menenangkan hati kita sikit, iaitu rumours yang kedua adalah Proton mungkin akan bagi dua option untuk gearbox dekat Saga baru ni, di mana satu adalah gearbox 480 4-speed automatic conventional yang pakai hari ni, dan juga satu lagi gearbox CVT. Sebab apa rumours ni terjadi? Sebab Proton Saga 2025 ni difahamkan akan didatangkan dengan 4 pilihan varian, iaitu Standard,
Executive, Premium dan juga Flagship. Dikatakan dua varian yang terendah iaitu Standard dan Executive akan menggunakan gearbox 4-speed automatic yang mungkin dihasilkan daripada Aisin, dan dua varian yang teratas iaitu Premium dan Flagship akan guna pakai gearbox CVT 2 Plus daripada Punch tadi. Tapi bila dengar balik rumus macam ni, saya tak rasa perkara itu akan jadi realiti. Sebab bagi saya Proton mungkin dia akan selaraskan semua model Saga pakai CVT sahaja untuk memastikan dia punya penjimatan daripada segi dia punya production cost. Dan yang lagi penting, dah tak ada lagi dah variant 5-speed manual macam hari ni lagi. So macam mana daripada segi harga dan pelancaran Proton Saga 2025 ni? Okey, so sebenarnya kalau dengan features-features ataupun jajan-jajan yang diletak oleh Proton dan Geely pada Saga ni dengan enjin 1.5 liter tu, ini dah boleh masuk harga segmen B tau guys. Di mana secara realistik Saga ni mungkin akan dijual lebih mahal lagi, iaitu sekitar 45,000 sehingga ke 58,000 macam tu. Itu adalah sedikit pricey sebenarnya, dan itu adalah angka yang quite realistik untuk apa yang ditawarkan oleh Proton daripada segi features-features dan juga spesifikasi powertrain yang disediakan pada Saga baru ni. Cuma kalaulah Proton boleh twist sikit harga tu kan, mungkin tak adalah nak kata cut cost kat sana sini ke, tapi saya rasa Proton tahu macam mana nak bagi harga kereta ni lebih dekat dengan diorang punya target market, iaitu rakyat-rakyat marhain macam kita semua ni. So kalaulah Proton dapat twist harga tu untuk model 1.5 standard sekitar RM40,000 dan model yang paling atas Flagship mungkin RM55,000 macam tu, saya rasa itulah range harga yang jauh lebih selamat. Sebab iyalah kan, dengan features macam tu kita dah tak boleh nak expect lah Saga akan semurah ataupun serendah harga hari ni. Macam hari ni bawah 40,000 pun boleh dapat. Rasanya kalau dapat dalam 40,000 tu pun memang dah cukup-cukup baik dah untuk sebuah kereta bajet ataupun sedan bajet macam Proton Saga ni. So Proton Saga 2025 ni akan dilancarkan sekitar hujung tahun ini, di mana ini mungkin akan jadi model kedua yang dilancarkan oleh Proton selepas Proton S50 facelift. Untuk S50 facelift tu pun kita dah buat video, dah akan keluar juga tak lama lagi, so stay tune. But untuk Saga ni model kedua, dan model terakhir nanti adalah Proton eMAS 5. So mungkin bulan Oktober nanti korang dah boleh booking dah Proton Saga serba baharu ni, di mana dengan enjin 1.5 liter dengan design yang jauh lebih menarik dan lebih moden berbanding dengan apa yang kita dapat hari ni. Adakah korang rasa kereta ni mampu untuk kalahkan the king of highway sekarang ni, iaitu Pro 2 Bezza? Dan katanya Bezza mungkin tahun depan ada berita baik, tapi kita tak sure lagi macam mana. So untuk Saga ni, adakah korang suka kereta ni? Apa kata korang komen dekat bawah ini, dan jangan lupa klik button like and subscribe channel saya dekat bawah ini, sehingga kita jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Bye bye semua. Assalamualaikum.